convention kita, convention Pakatan Harapan tempoh hari di Johor Bahru adalah satu titik yang saya rasa meningkatkan pemahaman orang dan membuka mata rakyat negeri Johor ni tentang apa yang sebenarnya berlaku. Bermaksud pembangunan negeri Johor yang diwawakan, dilaksanakan atau maksudnya claim credit by state government, kerajaan negeri Johor itu sebenarnya ada perkaitannya dengan kerajaan federal. So bila kita tengok yang itu, alhamdulillah lah kita tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim, Anthony Loh, siapa nama Abang Mat, Datuk Seri Mat Sabu, kemudian Datuk Seri Saifuddin sendiri, apabila membentangkan benda itu dengan data-datanya, dengan grafik yang jelas, saya ingat yang itu membuka mata ramai orang lah secara keseluruhannya. Jadi selepas daripada itu, memang bila kita bawa naratif itu bahawa sebenarnya betapa pentingnya dan betapa perlunya kerajaan federal itu bersekutuan bekerjasama dengan baik dengan kerajaan negeri, itu menyebabkan orang, saya haraplah dapat membuka hati pengundi-pengundi untuk melihat bahawa boleh memberi kali ini sokongan kepada Pakatan Harapan di negeri Johor, supaya kita memastikan insyaAllah kerjasama yang baik itu akan lebih memajukan, memakmurkan jauh lagi ke depan. Ketika waktu pilihan raya, turunlah pulang ke kampung kalau ada pengalaman dan pengetahuan yang jauh lebih baik, dan melihat bagaimana perkembangan ataupun pembangunan di Kuala Lumpur dan Selangor itu, balik Johor, bukan saja untuk mengundi kalau mereka masih lagi menjadi pengundi Johor, tetapi juga memberikan pandangan-pandangan mereka, mainkan peranan untuk menyatakan menceritakan kejayaan-kejayaan yang kita ada di Selangor dan Kuala Lumpur itu pulang ke negeri Johor untuk memastikan insyaAllah memenangkan pula Pakatan Harapan di negeri Johor. Kita bukan tak pernah menang, kita pernah menang. Kita dulu kita panggil PH 1.0, kita pernah menang di Johor dalam keadaan yang selesa. Ya, tapi keadaan yang berlaku itu menyebabkan juga akhirnya hilang, dan kita hanya mampu bertahan dan boleh memerintah ketika itu 22 bulan. Dan in fact masa 22 bulan tu banyak perubahan yang dilakukan oleh pimpinan negeri Johor ketika itu. Perubahan-perubahan yang dilakukan. So saya rasa tidak salah sekiranya kali ini kita memberi lagi peluang kepada Pakatan Harapan untuk menerajui negeri Johor dan menjadi tentunya parti komponen Pakatan Harapan dengan kerajaan federal Pakatan Harapan, maka dia ada lebih baiklah kita terus memajukan dan memberi kebaikan lah kepada rakyat Johor, insyaAllah.